محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصديقين وشهداء والصالحين jadi kita nak bincang tentang al-uluhiyah. Boleh terus ke dalam segi bergerak dalam saya pengarah ke jadi kita berhubung bergerak berkenaan dengan uluhiyah. Jadi kita tak bincang berkenaan dengan azabin, azab. Kita tumpu berkenaan dengan al-uluhiyah sahaja. Biasa dalam kalau pengajian berkenaan dengan uluhiyah, biasa akan disekalikan bahasa sebelum korban akikah. Biasanya tu. Tapi kita ambil satu sahaja bab yang tahu itu kau maksudnya satu pada kalimah panjang itu. So masuk pada kita apa al-uluhiyah. Al-uluhiyah, al-uluhiyah. Boleh baca tak? Baca tak? Uluhiyah, uluhiyah. Baca ilhiyah, baca ilhiyah. Uluhiyah dengan bidham dan hamzah. Tasdidiyah, uluhiyah. Boleh baca uluhiyah tanpa tasdidiyah. Boleh juga baca dengan ilhiyah. Ilhiyah dengan kasrah hamzah serta dengan tasdidiyah. Boleh juga baca dengan ilhiyah kasrah hamzah tapi ditakhfifkan dia. Itu tak betul dari sudut pembacaan. Okey, bila kata uluhiyah, uluhiyah ni yang disebut uluhiyah merujuk kepada binatang yang disembelih pada hari raya dan hari-hari tasyrik. Tujuan dia tak betul. Tujuan dia adalah untuk nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu takrif bagi uluhiyah. Kita ada lagi satu kalimat iaitu at-tadhiyah. At-tadhiyah ni merujuk kepada perbuatan sembelih binatang korban. Jadi yang kita nak bincang ni bukan sekadar kita nak bincang berkenaan dengan binatang saja, tapi kita nak bincang berkenaan dengan tata cara ataupun tata cara sembelih waktu ataupun waktu sembelih niat sembelih. Oleh kita berutahiyah. Takrif dia disebut takrif dia ma yuzbahu minan na'ami taqarruban ila Allah Ta'ala di yaumil 'aid ila akhir ayyam tasbih. Tersebut iaitu ma yuzbahu iaitu binatang yang disembelih daripada binatang an'am. Jadi jenis binatang an'am bila sebut an'am ataupun bahasa an'am dia merujuk kepada 3 binatang sahaja. Terhad pada 3 binatang saja, iaitu unta, lembu, kambing. Beserta dengan kesemua jenis binatang. Iaitu lembu beserta keseluruhan jenis dia. Unta dan seluruh jenis dia. Kambing dan seluruh jenis dia. Itu maksud dari bulan. Jadi itu takrif bagi uluhiyah. Masuk pada dalil syariatan. Jadi dalil yang menunjukkan bahawasanya dalam syariat Islamiah ni ada ibadah yang namanya korban. Sabit dengan 3 dalil. Sabit dengan Al-Quran, hadis dan juga ijma'. Yang pertama Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat Al-Quran, "Fashalli li rabbika wanhar."
menunjukkan bahawa dalam syariat Islamiah ni ada ibadah yang namanya korban. Kemudian sabit juga dengan sunnah. Sabit dengan sunnah, dalam sunnah Nabi sebut dalam hadis yang masyhur, iaitu berkenaan dengan ma min amali ma amalun ma amila adamiyun min amalin ahabba ila Allah ta'ala min iradati dzat. Iaitu tidak ada amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari lainnya melainkan perbuatan atau ibadah semuanya iradati dzat, iaitu mengadilkan darah, itu menyembelih mengadilkan darah. Itu dalil daripada sunnah. Ataupun dalam dalil lain sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut ataupun daripada Anas dia meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Mekah 10 tahun. Duduk di Mekah 10 tahun, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam aqama bil Madinati 10 sinina yudhi. Itu Nabi duduk di Mekah, bermukim di Mekah selama 10 tahun melakukan korban. Jadi ini juga adalah hadis sebagai dalil yang menunjukkan bahawa sabit tidak bukan dalam syariat Islam. Kemudian sabit juga dengan ijma'. Ijma' para ulama mengatakan bahawa di dalam agama Islam ni ada ibadah yang dinamakan sebagai korban. Ibadah yang dinamakan sebagai. Jadi itu tiga dalil yang menunjukkan bahawasanya sabit korban, ibadah korban di dalam syariat Islam. Cuma kita akan bertanya, apakah faedah ini? Faedah usul, apakah faedah didatangkan dari ijma'? Kalau dalam satu masalah itu apabila sabit dengan Al-Quran dan juga Sunnah itu telah memadai. Tapi kebanyakan dari kita kalau kita tengok ada asal fi kadar qabla al-ijma'i qauluhu ta'ala. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetapi didatangkan juga ijma' sebagai dalil. Kan? Kalau kita tengok dalam kitab banyak macam tu. Di awal-awal bab didatangkan dalil Al-Quran, Sunnah juga ijma'. Jadi ijma' ni yang kita katakan sebagai ijma' ni adalah dalil sebagai dalil penukung ataupun dalil yang menguatkan bagi dalil Al-Quran dan juga Sunnah. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam ni faedah usulah dari yang syariah tu mungkin faham bahasa ni. Jadi ijma' ni dia patah. Jadi dalil itu bersifat patah. Jadi dia menguatkan kedudukan dalil Al-Quran dan juga Sunnah. Al-Quran dan Sunnah ni kita biasa dengar. Al-Quran dan Sunnah ni dia terkadang bersifat zonni, kadang bersifat zonni, kadang bersifat patah. Dari sudut ataupun dalil. Tetapi kalau dah berlaku ijma' para ulama berkenaan dengan dalil tersebut, jadi ketika itu dalil Al-Quran dan juga dalil Sunnah dia akan naik martabat daripada kemungkinan itu dia adalah bersifat zonni, dia akan naik martabat dia ke qat'i. Jadi bila mana dalil tersebut daripada awal-awal dia bersifat zonni, tapi setelah disokong oleh ijma' dia naik ke martabat qat'i, maka ketika itu tak boleh bagi umat Islam ataupun sesiapa untuk nak bermukhalafah ataupun nak bertentangan dengan dalil tersebut. Kalau dia bertentangan, dia tidak mengiktiraf dalil tersebut, dia akan jadi dosa. Dia akan dikira dosa. Sebab ini disebut dalam usul fiqh, sesiapa yang bertentangan dengan ijma', jadi dia asim, berdosa. Jadi itu kita katakan faedah usul, faedah didatangkan dari ijma' dalam satu masalah supaya dia menjadi hukum ataupun penguat bagi dalil Al-Quran dan juga Sunnah. Faham? Itu
ada syarat, ada syarat-syarat seseorang itu bila dipenuhi syarat-syarat ini maka dia dituntut untuk melakukan ibadah. Apa syaratnya? Yang pertama Islam. Pertama Islam, kedua merdeka, ketiga mukallaf, keempat yang terakhir berkemampuan. Yang pertama Islam. Jadi ibadah korban ini tak dituntut daripada takbirlah, cuma Allah. Jadi kita kalau orang kafir melakukan ibadah, muslim dia melakukan ibadah korban, maka tak sah. Sandaran ataupun alasan kenapa syarat yang pertama, syarat pertama ni kita boleh faham lagi kaedah asal ataupun konsep pertama ibadah ni. Jika ada ibadah berhajat kepada niat kan? Niat berhajat kepada niat. Ibadah ni berhajat kepada niat. Dinamakan amal binniat kan? Dinamakan amal binniat. Setiap amal ibadah itu terhenti ataupun berhajat kepada niat. Jadi kalau tak ada niat tak sah ibadah. Dan kalau lagi kita tengok dalam perbahasan niat, kalau dalam syariah, kalau syariah kita akan bahas dalam qawaid fiqh, keempat qawaid fiqh, kaedah yang utama kan, al-umur maqasidnya. Dan itu akan membincangkan penggunaan niat. Jadi antara syaratnya syarat yang pertama baginya adalah istilah Islam kan? Islam. Jadi dari situ kita dapat faham bahawasanya orang kafir tak diterima dalam belajar ibadah. Sebab ibadah berhajat kepada niat. Dan niat, asal niat itu dikira daripada seorang Islam. Jadi orang kafir dalam kitab bahasa dia laisa ahlan niat. Dia bukan seorang yang ada kemampuan ataupun dia bukan seorang yang berautoriti untuk nak melaksanakan niat. Jadi itu dunia apa alasan ataupun macam mana boleh sampai persyaratan niat, persyaratan Islam. Sebab korban adalah ibadah berhajat kepada niat. Dari syarat niat adalah Islam. Jadi tak sah ataupun tak diterima ibadah daripada seorang kafir. Seorang kafir punya niat dia tak diakui. Sebab itu Islam. Faham? Yang kedua merdeka. Jadi yang kedua merdeka. Jadi orang hamba tak dituntut untuk melaksanakan korban. Hamba tak dituntut untuk melaksanakan korban. Sebab apa? Sebab hamba ni dia benda, dia kata dia. Kalau hamba ni kalau kita tengok dia duduk dalam kategori harta. Dia tu dimiliki oleh orang kan. Dia tu tak memiliki tapi dia dimiliki kan. Dia macam mana dia nak buat korban tu banyak duit kan. Kemampuan untuk memiliki sesuatu. Jadi hamba ni tak memiliki apa-apa. Bahkan dia tu dimiliki. Bahkan dia tu adalah perkara yang dimiliki. Jadi syarat itu adalah mereka. Jadi hamba tak dituntut untuk melaksanakan. Yang seterusnya mukallaf. Jadi maksud mukallaf ini adalah baligh sampai umur dan juga apa? Sampai umur. Seterusnya berkemampuan. Apa yang dimaksudkan berkemampuan ini? Iaitu seorang itu dia mendapati harta lebihan harta daripada keperluan dia sepanjang hari raya pertama dan 3 hari tasyrik. Itu maksud kemampuan. Itu dia ada harta lebihan. Dia ada lebihan harta yang melebihi keperluan dia sepanjang hari raya pertama dan 3 hari tasyrik. 11, 12, 13. Contoh kalau dia ada di tangan dia atau di simpanan dia ada duit dia, selama 4 hari itu dia berhajat kepada berapa? Contoh sehari duit sehari 500 hari contohnya 200. Sehari 200, 4 hari 800 kan. 5 hari berapa? 800 kan. Jadi dia ada lebihan. Lepas tu dia ada lebihan dan lebihan tersebut cukup untuk nak masuk satu bahagian
bahagian kambing ataupun satu kambing untuk melakukan korban ataupun satu bahagian daripada lembu ataupun ibu kambing tahu 100. Jadi dia maksudnya tu maksud berkemampuan, dia ada lebihan daripada keperluan dia sepanjang ibadah hari tersebut. Kemampuan jadi itu syarat individu yang dituntut untuk melakukan ibadah Islam. Yang kedua bukan mereka individu saja yang tetap berkemampuan. Faham ke hari mana? Faham? Seperti kedua masuk kepada hukum ibadah korban. Jadi ini mula dari matan tadi itu kira pendahuluan. Okey, disebut dalam matan ia sunnatun wala tajibu illa bil kitab. Ia sunnatun la tajibu illa bil kitab. Jadi hukum udhiyah, hukum melaksanakan korban, ia kembali kepada udhiyah tetapi dengan makna tamhiyah. Sebab hukum-hukum ini berkait dengan perbuatan kalaf, dia tidak berkait dengan zat sesuatu. Udhiyah ni kan kita tak arifkan tadi, udhiyah tadi dia merujuk kepada binatang kan? Merujuk kepada binatang yang disembelih pada hari 4 hari. Jadi ia sunnah. Dia adalah sunnah. Dia itu merujuk kepada perbuatan sembelih binatang. Sembelih binatang korban itu dia adalah sunnah. Wala tajib illa bil kitab. Tidak wajib kecuali dengan ada nilai kisah. Kisah yang apa seorang itu diwajibkan ke atas diri dia untuk melaksanakan korban. Itu maksud kisah. Jadi hukum asal dalam mazhab Syafi'i, hukum ibadah korban adalah sunat. Berbeza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata wajib. Mereka berdalilkan dengan ayat Al-Quran yang tadi kita sebut tadi, fasalli li rabbika wanhar. Solatlah dan sembelihlah. Jadi itu kan adalah fi'il amar kan? Amar perintah. Dan perintah untuk kepada menunjukkan berwajib. Ini masuk selesai. Jadi wanhar dan sembelihlah sebagai tanda syukur. Jadi itu adalah perintah dan mereka menggunakan kaedah bahawa al-amru yadullu al-amru yang terwujud. Perintah menunjukkan kepada kewajiban, mesti kita laksanakan. Jadi mereka mengambil dalam ayat ini, mereka istimbatkan hukum bahawa ibadah korban ini adalah wajib berdasarkan perintah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, suruh bersembelih. Mungkin dengan dalil ini, dengan hadis saya jalan masalahnya. Tapi mafhum dia Nabi sebut seorang yang mampu untuk melakukan sembelihan tapi tidak melakukan, janganlah dia mendekati masjid lagi. Ini adalah satu larangan atau tegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atas orang yang mana dia mampu untuk melaksanakan korban tapi dia tak laksanakan. Orang yang macam ni dilarang untuk masuk masjid ataupun mendekati masjid. Jadi ini ada satu tegasan. Jadi melalui dua hadis ini ataupun melalui dua dalil Al-Quran dan juga dalil hadis, mazhab Hanafi mengistimbatkan hukum korban yang adalah wajib. Beza dengan mazhab kita, mazhab Syafi'i tak wajib. Mazhab Syafi'i adalah hanya semata-mata sunat. Sebab apa? Berdalilkan dengan ayat Quran sebut pasal dia di mana, tapi perintah tersebut tidak menunjukkan berwajib. Perintah tersebut tidak menunjukkan berwajib, bahkan menunjukkan bersunat. Sebab apa? Sebab perintah tersebut ada qarinah, ada dalil lain yang menunjukkan bahawasanya perintah tersebut tak menunjukkan berwajib. Dan memang dalam kaedah usul
qarin jadi dulu ada wujud. Perintah yang sunyi daripada qarinah itu yang berwujud. Ada pun semata-mata perintah, tetapi ada qarinah yang memalingkan tak menunjukkan perintah tersebut berwajib. Perintah tersebut tak menunjukkan berwajib. Agar perintah tersebut dia akan mengikut qarinah yang ada. Kalau qarinah menunjukkan berwajib sunat, jadi sunat. Jadi dalam ayat Al-Quran ni, perintah tersebut ada qarinah yang memalingkan, ada dalil lain yang memalingkan perintah tersebut dari menunjukkan berwajib. Contoh kalau kita tulis juga dalam ayat Al-Quran, dalam PDF tersebut ada beberapa dalil hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahawasanya ibadah korban tak wajib. Ibadah korban tak wajib. Contoh hadis yang disebut idza ra'aitum hilala dzil-hijjah wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik an sya'rihi wa asfarihi. Ini adalah dalil atau qarinah yang memalingkan perintah yang ada dalam ayat Al-Quran tersebut adalah menunjukkan berwajib. Dan disebut apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah dan salah seorang daripada kamu pernah melaksanakan ibadah korban, maka hendaklah dia menahan diri dia daripada potong buku dan buku. Jadi kat sini dalam hadis ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi ikat perbuatan atau ibadah korban tersebut dengan kehendak, kan? Sesiapa yang nak korban. Jadi ini adalah qarinah atau dalil yang menunjukkan bahawasanya perintah yang ada dalam ayat Al-Quran tersebut bukanlah perintah yang menunjukkan kepada wajib. Bahkan hadis ini, contoh hadis yang lain menunjukkan bahawa kutiba alayya an-nahr, diwajibkan ke atas aku ibadah korban, walaysa biwajibin alaikum, dan ibadah korban tidak wajib ke atas kamu. Kemudian dengan hadis lagi, laisa fil mali haqqun siwa zakat. Juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut tidak ada dalam harta tersebut hak yang wajib kecuali zakat. Ini menunjukkan bahawasanya apa-apa ibadah yang terkait dengan harta selain zakat wajib. Ini tiga hadis ini menunjukkan bahawasanya perintah tersebut tak menunjukkan wajib. Dia adalah qarinah yang menunjukkan, yang memalingkan perintah tersebut. Jadi itu istidlal mazhab Syafi'i dan mazhab Syafi'i yang mengatakan bahawasanya ibadah korbannya adalah sunat. Dan sunat adalah sunat muakkad. Sunat yang sangat dituntut, berdasarkan hadis juga, hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut tadi, iaitu Nabi mengikuti Mekah selama 10 tahun. Setiap tahun Nabi buat. Jadi itu menjaga bahawasanya ibadah korban sangat. Kemudian korban tersebut sesuatu yang ibadah atau masalah yang berlaku khilaf pada kewajiban, jadi dia punya martabat sunat dia tinggi. Kalau sunat dia tinggi, bukan sunat dia bukan sunat biasa. Contoh dalam ibadah korban dia, berlaku khilaf antara para ulama. Ada sebahagian mengatakan wajib, ada sebahagian mengatakan tak wajib, ini sunat. Dalam masalah ini sunat dia bukan sunat biasa. Dia adalah sunat yang muakkad, yang sangat tinggi. Sebab apa? Sebab ada sebahagian ulama mengatakan pada sesuatu adalah wajib. Jadi apa-apa masalah ataupun satu ibadah atau masalah yang berlaku khilaf pada kewajiban dia, ada sebahagian ulama kata wajib, ada sebahagian ulama kata sunat. Jadi sunat dia tinggi, sunat dia sangat berat, sangat dituntut, tapi tak sampai kepada wajib. Tiba rincian sunat. Jadi sunat muakkad, sangat dituntut. Kemudian para ulama rinci lagi dengan hukum sunat. Terbagi kepada sunat kifayah dan sunat ain. Jadi ibadah korban ni ada terkadang dalam sebahagian situasi dia sunat al-ain. Sebahagian situasi
dia sunat ahli kifayah. Sunat kifayah. Biasa kita dengar fardu kifayah, fardu ain, fardu kifayah, sunat fardu ain, fardu kifayah. Jadi dalam sunat pun ada macam tu. Ada sunat kifayah, ada sunat ain. Sunat kifayah, ada sunat ain. Yang pertama sunat ain. Sunat kifayah. Sunat kifayah. Bilakah ibadah korban status dia sunat muakkad ahli kifayah? Bila itu pada situasi dalam situasi ahli keluarga. Jadi dia sunat kifayah ni ke atas tuntutan sunat kifayah ni ke atas satu keluarga, satu isi rumah. Iaitu dalam satu keluarga tersebut sekelompok manusia yang ditanggung oleh seorang. Itu keluarga lah. Jadi ketika itu tuntutan untuk melakukan ibadah korban tersebut adalah sunat ahli kifayah. Sunat ahli. Dengan masalah kalaulah salah seorang daripada ahli keluarga tersebut dah laksanakan, maka gugur tuntutan sunat ke atas ahli keluarga yang lain. Itu maksud sunat kifayah. Apabila sebahagian dah buat, salah seorang dah buat, maka gugur tuntutan sunat ke atas yang lain. Contoh dalam keluarga tersebut suami dah buat, maka tuntutan melaksanakan korban tersebut gugur ke atas si isteri dan ahli keluarga yang lain. Itu maksud sunat kifayah. Itu dari sudut tuntutan, dia hanya membebaskan dari sudut tuntutan. Tapi dari sudut pahala yang dapat pahala adalah orang yang melakukan saja. Itu kalau si suami buat, suami je nak dapat pahala. Si isteri tak dapat. Kalau dia nak dapat pahala, dia kena buat. Kalaulah semua tinggalkan, kalau satu isi rumah, satu keluarga tinggalkan, semua tak buat. Semua seorang yang buat, seorang yang buat. Jadi keseluruhan ahli keluarga tersebut menanggung rumah. Itu sunat muakkad ahli kifayah. Sunat muakkad ahli kifayah. Jadi pula sunat muakkad ahli kifayah. Sunat muakkad ahli kifayah dia berlaku ke atas satu keluarga. Dan kita ada sunat muakkad alal ain. Sunat ain, sunat ain. Sunat ain ini adalah sunat yang dituntut secara perseorangan. Maksudnya apa? Tuntutan sunat tersebut tidak terangkat dengan perbuatan orang lain. Tidak terangkat dengan perbuatan orang lain. Nah, terangkat tuntutan sunat tersebut dia sendiri dia buat. Ini pada siapa? Ini pada orang yang duduk solat. Maksudnya apa? Dia tak terkait dengan apa-apa orang lain. Dia menanggung diri dia sendiri dan dia tidak ditanggung oleh orang lain. Ataupun sunat alal ain. Dia duduk seorang, dia duduk bebas. Dia tidak ada menanggung orang lain dan dia tidak duduk bawah tanggungan orang lain. Dia orang yang macam ni. Tuntutan sunat kat atas dia adalah sunat ain. Dengan kata, dengan makna lain, maksudnya sunat nak ukur kat atas dia, dia kena buat. Dia kena buat. Tak terlepas tuntutan sunat kat atas dia dengan pelaksanaan orang lain. Ini istilah. Dia lebih kepada istilah ni, istilah sunat ain, sunat kifayah ni merujuk kepada teknikal ataupun cara pelaksanaan satu ibadah. Kalau sunat muakkad tadi, dia istilah sunat muakkad ni merujuk kepada martabat tuntutan ataupun fadilah, kelebihan yang tinggi, pahala yang besar. Tapi bila disebut sunat ain ataupun sunat kifayah, dia lebih merujuk kepada cara pelaksanaan. Kalaulah tuntutan tersebut cukup membagi seorang dibuat, lalu menggugurkan tuntutan tersebut ke atas yang lain, jadi kita boleh sebagai sunat kifayah. Kalaulah sunat tersebut tidak gugur ke atas seorang itu, melainkan dengan kekuatan dia sendiri, jadi itu kita sebagai istilah sunat. Itu berkenaan dengan hukum sunat. Jadi ibadah korban dengan hukum asal dia adalah sunat. Kadang boleh jadi wajib, kadang boleh jadi wajib. Jadi wajib bila? Dia kata la tajib
wahiyah sunnatun la tajibu illa bil iltizam. Dia tidak menjadi wajib kecuali dengan iltizam. Iltizam ni dengan maksud dia mewajibkan ibadah korban tersebut ke atas diri dia. Itu dengan cara macam dengan cara dia nazar. Bila dia bernazar untuk nak melakukan ibadah korban, maka ibadah korban tersebut diwajibkan. Diwajibkan. Itu cara yang pertama, seorang bernazar. Bila dia bernazar, dia wajib. Yang kedua, disebut dalam kitab ibadah korban ni dia akan jadi wajib dengan cara al-ja'i. Al-ja'i. Disebut dalam PDF ta'yin kan? Dalam kitab ta'yin. Dia lebih tepat dengan disebut istilah ini sebagai al-ja'i. Menjadikan. Ini dia khusus sikit. Dia juga khusus. Dia kalau seorang dia ada binatang, setelah dia beri binatang korban, kemudian dia kata ini adalah korban, ini adalah binatang korban, ini adalah binatang korban. Jadi semata-mata dilafazkan kalimat tersebut, ungkapan tersebut. Jadi ketika itu ibadah korban jadi wajib tak? Ini fungsi ada jahat. Aku jadikan binatang ini sebagai binatang korban. Jadi ketika itu jadi wajib. Jadi itu dua situasi yang menjadikan ibadah korban ini wajib. Yang pertama nazar, yang kedua al-jahat. Bila kata wajib, dia adalah kesan-kesan ataupun aplikasi dia selepas jadi wajib. Antaranya apa? Antaranya dia boleh makan daging yang disembelih tu. Daging korban tu dia nanti kita sedekahkan semua daging tersebut pada hakim sikit. Kemudian dia kena salurkan korban tersebut ada waktu yang telah ditetapkan. Kita nak tangguh ke tahun seterusnya. Itu hukum bagi ibadah korban. Jadi hukum ibadah korban ni dua. Jadi bila dia sunat itu hukum asal. Hukum asal sunat muakkad. Sunat muakkad. Bila kata sunat muakkad ni, kalau tinggal makruh. Kalau tinggal dia akan menanggung hukum makruh. Tak merusa tapi kita katakan tak baik. Kalau berkemampuan kena buat. Dan kita bincangkan sunat ada sunat al-kifayah. Sunat al-kifayah ni dilakukan atas satu keluarga. Kalau salah seorang ahli keluarga dah buat, maka tubuhlah kita semua ke atas sebahagian yang lain. Dan yang kedua sunat al-ain. Ini dilakukan pada seorang yang dulu seorang yang hidup kesendirian. Tidak terkait apa-apa ada dengan orang lain. Jadi bukan sunat ke atas dia, dua sunat ain. Kemudian wajib al-kuzah. Ada dua sebab, dua situasi ibadah korban jadi wajib. Pertama dengan nazar, yang kedua dengan al-ja'an. Faham istidaan? Iaitu dia menentukan binatang secara khusus untuk nak dijadikan ibadah korban. Macam saya sebut tadi, ini adalah binatang korban. Kalau dia kata aku jadikan binatang ini sebagai binatang korban, maka bila itu ibadah korban jadi wajib. Jadi isu kalau macam isu tu isu masalah isu kalau dalam musim korban ni. Jadi macam mana orang-orang yang biasa mau kan, dia bagi perbuatan, dia nak maklum kepada orang yang maksudnya binatang tersebut adalah binatang korban. Jadi wajib. Jadi dia tak boleh ambil. Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, korban binatang itu adalah binatang korban yang wajib. Dia tak boleh ambil. Jadi macam ni kita nak elak dulu berlaku masalah tu. Jadi ada sebagai ulama dia bagi solusi bagi jalan keluar. Kalau tak bagi tahu orang, nak bagi tahu orang, maksudnya itu adalah binatang korban dia. Jangan sebut macam tu, tapi sebut dengan cara lain. Ataupun tambah apapun perkataan yang menunjukkan bahawasanya binatang tersebut bukan binatang korban wajib. Tambah
sunat dia. Ini binatang korban, ini binatang korban sunat. Tambah sunat. Kita tak wajib. Ataupun dia kata, aku jadikan binatang ni aku akan sembelih pada hari raya ni. Sembelih. Dia tak wajib. Ataupun dia kata ini adalah binatang korbanku. InsyaAllah, tambah insyaAllah. Jadi itu tak wajib. Ini baru lama dia ada solusi lah dalam mazhab Syafi'i. Kalau lah dibuka waktu tamat, seorang kalau lah begitu atau bukan yang macam itu dia akan jadi wajib. Jadi itu masyarakat lah. Seorang yang tahu kan. Allah dia tidak tahu tersebut. Jadi wajib. Jadi sebenarnya kita tak boleh nak ambil lagi sebagai wajib. Jadi sebagai ulama kata, sebagai ulama dalam mazhab Syafi'i kata itu dimaafkan daripada orang-orang. Allah kalau sebut macam tu, dia tak niat, dia tak pasal benda dia sebut adalah binatang wajib. Itu wajib. Tapi utama dalam mazhab Syafi'i semua macam tu. Kalau kita siapa sahaja yang menunggu ungkapan ini adalah nak menjadikan binatang ini sebagai binatang bukan ini wajib. Jadi solusi ni mesti kita sebutkan edukasi. Kalau dia nak beritahu orang itu adalah korban binatang korban itu, dia punya sebut macam tu. Nampak insyaAllah binatang sunat ini. Dia kata binatang ni akan disembelih pada hari raya ini. Kemudian boleh jadi hukumnya tak? Haram. Boleh jadi haram. Boleh jadi haram. Bila kalau lah dia tidak berkemampuan. Kalau dia tak berkemampuan, dia tak berkemampuan dan harta yang dia ada, duit dia hanya cukup untuk tampung nafkah wajib orang yang tanggungan. Tapi dia buat juga ibadah korban. Dia buat juga korban sehingga apa ni kan orang yang bawah tanggungan dia nampak. Jadi ibadah korban yang dilakukan buatan dia. Okey, saya faham. Okey, masuk pada seterusnya. Bukan sunat bagi ini juga. Selepas kita dah masuk bahas berkenaan dengan hukum, ada kata berkenaan hukum fahamian. Orang yang masuk pada antara sebenarnya wawisan mengikuti biha Allah yusida syarahu wa la zuhrahu fi asli zilhijjah hatta yudhiyah wa ayyabaha binafsihi wa illa falisha. Jadi mata di teks ini merujuk kepada dia tak bincang berkenaan dengan perkara-perkara sunat bagi seorang yang ingin melakukan ibadah. Jadi dia kata wawisan jadi sunat disunat tak wajib kan? Dia kata wawisan sunat tak wajib. Kalau kau dapat faham, kita tak ada problem. Dalam sebab kita selalu dengar benda ni daripada orang, kita dengar benda ni macam benda wajib. Larangan kan? Jangan kita putus. Kalau yang itu wajib. Tapi tak, dia adalah sunat sahaja. Sunat dari dia bagi orang yang nak melakukan korban. Jadi dipahami oleh limuri bagi orang yang ingin melakukan korban. Orang yang tak ingin, tidak ada kehendak untuk melakukan korban, tak sunatlah karim. Wayusan limuri dia disunatkan bagi orang yang ingin melakukan korban. Allah yuzila sya'ahu wa la zafrahu fi asli dhul-hijjah hatta yudhiyah. Dia tidak menghilangkan atau tidak memotong kuku dan tidak memotong bulu di badan. Mula masuk satu Zulhijjah sehinggalah 10 Zulhijjah, bahkan sehingga dia meninggal. Jadi orang yang ingin melakukan korban, dia tidak memotong kuku ataupun tidak menghilangkan bulu di badan. Hikmah dia kalau orang untuk menguasai hikmah tidak memotong kuku ataupun tidak menghilangkan bulu ni supaya rahmat bagi orang yang ingin melakukan korban ni, rahmat tersebut dapat meliputi keseluruhan anggota badan. Itulah hikmah dari kemudian supaya keseluruhan badan bebas daripada hikmah tidak disunatkan untuk memotong kuku ataupun
pengecualian. Kecuali kalau anggota badan itu perlu dipotong, wajib dipotong, wajib dihilangkan. Contoh orang yang nak melakukan ibadah taubat itu, dia melakukan dia mencuri, dia melakukan jenayah ataupun kesalahan mencuri. Dia sambil mencuri, dan dikenakan hukum potongan. Jadi dalam tempoh tu akan potongan. Jadi tak disunatkan lagi untuk tidak memotong badan. Tak payah tunggu sampai apa sembelih baru nak potong. Terus saya potong. Hatta yuzahiya wa ayyat bahad nafsihi Apa bukan sunat lagi, iaitu dia menyembelih binatang tersebut dengan sendiri. Jadi sunat bagi orang yang melakukan korban ni, dia sendiri sendiri. Dan ini bagi lelaki dan lelaki yang berkemampuan, yang berkemahiran ataupun yang berkemampuan boleh nak sendiri. Jadi orang lelaki yang boleh sendiri-sendiri, dia menuntut sunat sendiri. Perempuan sunat wajib orang lain untuk tugas. Tak dituntut oleh seorang perempuan sendiri. Lalu mahal. Dan dipahami oleh situ juga lelaki pun kalau lah dia lemah dan tak mampu atau tak pandai nak sendiri, jadi dia sunat dipakai kepada orang lain untuk sendiri. Wa illa falyashhadha. Kalau lah dia sendiri, hendaklah dia menyaksikan sendiri. Itu antara perkara sunat bagi orang yang melakukan. Kemudian masuk pada binatang seterusnya, masuk pada binatang korban. Adakah semua binatang boleh dijadikan sebagai korban? Hanya binatang yang kategori bahagian an'am sahaja yang dibolehkan besar untuk dijadikan ibadah al-an'am. Itu wujud pada untuk lembu kambing. Berdalilkan dengan firman Allah SWT. Allah sebut dalam Al-Quran, itu dihormati kerana mansakat Yadkusmallahi Yadkusmallahi Jadi bahagian anak, saya dekat bahagian anak. Jadi bahagian anak ni dalam bahasa Arab boleh tiga binatang. Jadi yang boleh dijadikan binatang korban, binatang yang boleh dijadikan ibadah, melakukan untuk ibadah korban adalah kacukan. Kalau disebutkan ni, kacukan antara binatang korban dengan selain binatang korban tak boleh. Antara binatang korban dengan selain binatang korban, antara binatang korban boleh. Sebetulnya kacukan antara lembu dan buah bibir boleh. Cuma persoalan nanti akan timbul berkenaan dengan isu kita nak ilmu yang mana. Binatang yang lahir daripada contohnya
ilmu yang dia miliki adalah ilmu yang tinggi, iaitu binatang. Ingat Allah SWT. Kita akan sebenarnya wasyaratul ibil, wasyaratul ibil ayat mana bisa masuk dalam pembicaraan penggunaan waktu binatang. Kita sebut jadi dia ada binatang yang perlu dipenuhi ilmu. Kalau tak sampai lagi ke ilmu ni, maka tak sah beribadah kepada dia. Wasyaratul ibil ayat mana bisa وقريب ومعتزل في السادسة وضعنا في الثانية. Syarat bagi buta ayat mana ayat guna في السنة السادسة. Buta istilah masuk tahun ke-6. Cukup 5 tahun. Genap 5 tahun masuk tahun ke-6. 10 tahun. 10 tahun. Genap 5 tahun masuk tahun ke-6. Itu bagi buta. Bagi bakar, lembu dan juga maas. Maas ni kambing biasa. Jadi umur dia 2 tahun. 2 tahun masuk 3 tahun. Ayat mana? Allah kata maas bisa. Lembu dan juga kambing pada 3 tahun. Iaitu genap 2 tahun masuk tahun ke-3. Wadahnya bisanya kambing bili masuk tahun ke-2. Cukup setahun masuk tahun ke-2, kau boleh dijadikan sebagai binatang bukan. Kalaulah tak cukup umur ni, maka tak boleh tak sah dijadikan sebagai binatang bukan. Jadi berjalan kita berkenaan dengan korban binatang tak dijadikan sebagai binatang bukan. Ada barulah bawah kalau kita nak sembelih untuk dijadikan makanan biasa boleh. Tapi dalam ibadah korban ni dia ada syarat-syarat dia suruh dia kita mesti dengan tak masuk dalam tahun lembu dan juga kambing biasa cukup 2 tahun masuk tahun ke-3. Bili Allah ni cukup setahun. Cuma dalam isu bili ni dia ada khusus, dia ada istimewa bagi bili ni. Dia disyaratkan cukup setahun kan, setahun kedua. Jikalau tidak berlaku jarang, dia tak tumbuh gigi lagi, dia tak tumbuh gigi baru. Dia tak orang dengan bili yang orang yang biasa bili kambing atau ternak ada faham. Bili ni disyaratkan umur setahun masuk tahun kedua. Kalaulah gigi dia tak saling tak tumbuh walaupun gigi dia tak tumbuh gigi yang baru. Kalaulah dia tu dah saling gigi, kalau istilah dia saling gigi. So dia dah tumbuh gigi, kemudian tumbuh gigi yang baru. Walaupun tak cukup setahun, dia dah boleh dilakukan untuk ibadah korban. Itu berkenaan binatang korban. Macam kacukan tadi, kalau disebut kacukan tadi ikut buku yang paling tinggi. Kalau macam kacukan yang boleh unta dan juga maksud unta dan juga unta. Jadi dia ambil kira umur 5 tahun. Contoh Ma'is kahwin dengan Allah. Jadi lepas anak-anak itu dikira umur dia macam mana? Umur dia dikira 2 tahun. Wayajuzu zakaru wa untha wa qasidu. Ini masuk dalam jantina boleh. Para ulama sepakat boleh saja nak lakukan ibadah korban dengan binatang dan atau begini. Cuma akan berlaku isu ataupun
persoalan ni yang manakah yang paling afdal. Para ulama mengatakan bahawasanya yang paling afdal adalah jantan. Sebab jantan daging dia lebih maksiat, lebih sedap, lebih baik lagi. Dia punya itu pun ada kaitan syarat. Katakan jikalau binatang ataupun jantan tersebut tidak banyak pengalaman, kalau jantan tersebut banyak pengalaman, ini sebenarnya para ulama sebut, kalau jantan tersebut banyak pengalaman, jadi yang lebih baik adalah betina. Betina lebih baik. Wakasi dan juga harus juga melakukan ibadah korban dengan haiwan yang dikasih. Kasihnya itu dengan korban yang telah dimandul kan, yang telah dibuang, yang telah dipecahkan, yang telah dibeli. Dan ini juga Nabi SAW pernah melakukan korban dengan binatang yang dikasih. Maksudnya itu kasih, dia disebut dimandul. Iaitu binatang yang dibuang itu dimandul. Jadi Nabi SAW pernah melakukan ibadah korban dengan binatang yang dikasih. SAW Nabi SAW dhaha bisyai'in ma'dubain. Rasulullah SAW melakukan korban dengan biji yang dikasih, yang dimandul. Dan kalau mengatakan bahawasanya binatang yang dikasih, yang dimandul kan dia punya daging dia lagi banyak, lagi sebab bila dikasih, dimandul kan, jadi dia tak ingat, dia tak selalu dia tak ingat nak tahu. Jadi dia akan tawajuh fokus nak makan. Dia tak adalah nak makan, nampak betina, lagi betina. Dia tak ada macam tu. Ini yang dikasih dan binatang yang dikasih ni apa? Dia terbaik lah. Sebab ada tadi, sebab bila dia dah dimandul nanti dia dah tak ada rasa nak mengamal. Jadi dia akan lupa nak ragu nak makan sampailah dia besar, badan besar. Ini lagi keliruan. Ada nak tanya apa? Tak ada. Faham ya? Okay, masuk pada kadar paling kurang abad 14 ribu. Orang mengatakan bahawasanya paling kurang nak melakukan korban ini seorang seekor itu ataupun seorang satu bahagian daripada sepertujuh daripada seekor itu ataupun seekor itu paling kurang. Seekor itu hanya boleh untuk dilakukan seorang saja, tak boleh berkongsi. Begitu juga satu bahagian bertukar, satu bahagian berbeda itu hanya boleh dilakukan atas nama seorang tersebut. Seekor lembu ataupun seekor unta paling banyak boleh berkongsi 7 orang. Paling banyak boleh berkongsi 7 orang. Tak boleh lebih. Paling banyak 7 orang. Adakah mesti 7? Satu seekor lembu atau seekor unta mesti dapat 7? Tak mesti. Boleh buat kurang. Seekor lembu buat 6 orang. Tapi tak boleh berkongsi lebih daripada 7 orang. Tak boleh dapat orang. Sebab apa? Kalau dah satu seekor kambing atau seekor unta atau seekor lembu buat 8 orang atau ke atas, dia tidak akan menghasilkan paling kurang kadar minimum paling kurang korban. Dan korban yang tinggi disebut paling kurang seorang buat seekor kan? Seorang seekor ataupun seorang satu bahagian pula kita. Kalaulah dikatakan kalaulah seekor lembu atau seekor unta itu berkongsi 8 orang. Jadi dia akan lebih kurang daripada seorang
يسوق البعير والبقرة عن سبعة البعير عن سبعة boleh dilakukan untuk 7 orang, boleh berkongsi 7 orang. Wasyatu an wahid, seekor kambing boleh buat untuk seorang. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Khalid ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-haji fa'amarna an nashtarika fil ibli wal baqari fa'amarna kullu sab'atin nabi badan. Dalam hadisnya Nabi sebut haram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah al-badanata an sab'ah wal baqarata an sab'ah. Kami melakukan ibadah Quran dan disembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah seekor untuk 7 orang. Seekor untuk 7 orang. Ini dalil menunjukkan bahawasanya seekor itu hanya boleh dikongsi oleh 7 orang. Ini ramai. Kasukan. Masalah kasukan adalah kacau. Antara untuk lembu dan juga kambing. Ini nak ambil mana? Boleh kata kongsi lembu seorang, dia ambil seorang. Kasukan hasil daripada lembu dan juga kambing contohnya. Kita nak ambil berapa bahagian boleh kongsi. Kalau nak mengatakan kongsinya hanya boleh seorang saja. Okey, masuk pada tertib keafdaliyah afdal binatang. Nama afdalha baik. Jadi paling tertib ni jadi tertib dia mengikut pada daging. Paling afdal seorang buat seekor lembu. Seekor lembu itu pertama. Seorang buat seekor lembu. Yang kedua seekor lembu. Yang ketiga mana yang ketiga afdal ada seekor baby. Seterusnya yang seterusnya yang bawah adalah seekor kambing. Kemudian bawah lagi 1/7 daripada bawah lagi 1/7 daripada itu tertib afdal. Wa afdalha ba'id thumma baqaratun thumma lamun thumma ma'zun. Kemudian wasabul syiyahi afdalu min ba'id. Dan 7 ekor kambing lebih afdal daripada seekor. Seorang tu dia bukan mampu nak buat seekor dengan 7 ekor kambing. Mana yang lebih afdal? Lebih afdal dia laksanakan 7 ekor kambing daripada seekor. Soalan para ulama mengatakan bahawasanya sebab apa 7 ekor kambing lebih afdal? Sebab lebih banyak nyamuk yang tumpah, lebih banyak nyamuk yang hilang, lebih banyak nyamuk yang hilang. Wasyatan afdalu min musyarakati fi ba'id. Dan seekor kambing lebih afdal daripada dia berfungsi pada seekor kambing. Dia mampu untuk nak laksanakan seekor kambing. Yang pilihan nak buat seekor kambing dengan 1/7 daripada seekor lembu ataupun seekor. Jadi mana yang lebih afdal? Kalau mengatakan khususnya yang lebih afdal adalah seekor kambing. Seekor kambing lebih afdal lagi daripada berfungsi 1/7. Dia lebih afdal. Ada masa lagi? Ada sejam kan? Kita lagi dulu. Ada tak faham? Enggak ya? Ada yang payah. Jadi kemudian pun kita selalu dengar. Jadi
sangat.